Sebelum kita fikirkan soal cukai kadang-kadang membebankan rakyat, kita harus betulkan dulu kesilapan-kesilapan dalam pentadbiran kita. Bulan pertama, saya diamanahkan untuk mengetuai pentadbiran ini. Saya bicara soal tata kelola. Memang saya faham, ada yang paling tidak senang. Mana mungkin orang yang rasuahnya berbilion ringgit senang dengan kita lancarkan tegas anti rasuah. Atau orang terlibat dalam sindiket penyeludupan senang dengan itu, tidak. Ataupun yang kaya hidup dengan subsidi akibat daripada price control ayam dan telur, dia tidak akan senang. Tapi kita harus memikirkan yang disebut itu adalah outside the box ni. Kalau tidak, kita hanya terus begitu saja. The same system. Perdana Menteri silih berganti, KSN silih berganti, KPPA pun silih berganti. Tapi kaedahnya lebih kurang sama. Sekarang Alhamdulillah ada banyak perubahan. Sebab itu 2 tahun, 2023 saya tekan panggil badan-badan penguasaan, tapi tak begitu berhasil. 2024 nampak ada kencang sedikit badan penguasaan. 2025. Bayangkan, 2 tahun kita dapat selamatkan 15.5 bilion ringgit. Aneh. Dari mana 15 bilion? Dari penyeludupan, dari keterisan, dari rasuah. Yang saya tahu puluhan tahun dulu ada sindiket yang mengawal di pelabuhan. Tak terlawan kita kerana begitu lama, dan tentunya sindiket ini tidak boleh hidup kalau tidak ada kaitan dia dengan badan-badan penguasa dan pembesar-pembesar dan mungkin menteri dan perdana menteri. Jadi kita tanya diri kita, salat 5 kali sehari, berdoa kepada Allah SWT, doa, dan jangan zalim, jangan menindas. Tapi kita izinkan perkara ini semua. Simpan janggut, kadang-kadang semua. Jadi bagi saya, sebab itu saya cuba sedaya upaya. Dan perkara ini bukan mudah, ada risikonya, ada bantahannya. Seperti mana saya selalu sebut, kalau nak tunggu di parlimen, termasuk pembangkang, nak sokong usaha pembantaran rasuah penyeludupan, tak ada dengar. Kalau ada isu rasuah itu hanya isu personal, politik. Jangan haraplah yang orang lain. Kita, ibda' binafsik. Betul Al-Quran, precise dalam hal ini. Ya ayyuhallazina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Dia mesti ada tekad daripada diri. Ini dari the dictates and the habits of the heart. Mesti dari pancaran keyakinan dhamir hati nurani kita. Kita mau peroleh pendapatan yang halal, jalankan kerjaan sebaik mungkin. 2 tahun kita selamatkan 15 bilion. Katalah 5 bilion 1 tahun. 2 tahun 15 bilion terlalu tinggi. Maknanya, kata dalam 20 tahun 100 bilion. Itu yang dapat dikesan. Bayangkan tidak dikesan. Jadi kalau 100 bilion dalam 10 tahun, bayangkan universiti kita, pendidikan anak-anak kita, klinik desa dan sekolah anak-anak kita, kemudahan kesihatan untuk ibu bapa kita, anak-anak OKU. Bayangkan, begitu banyak kemudahan dan kemungkinan naik martabat negara kita sebagai negara yang betul kuat dan hebat. Saya bukan nak menafikan semua jasa dan khidmat terdahulu, tapi saya nak tekankan ini kenyataan. Bayangkan umpama, saya bagi contoh ayam. Berapa 1 tahun kita biaya yang price support 1.1 bilion ringgit. 1.1 bilion. Itu universiti besar. Hanya untuk apa ya? Baik. Kita ambil tindakan berani, lalu Kementerian Pertanian, kita jalan juga. Ambil risiko. Kalau mereka main dengan kartel ni main, kita import ayam daripada Thailand cepat-cepat. Simpan di bilik sejuk.
Kalau dia naikkan, kita longgokkan kemudahan. You see this plan, maknanya pegawai-pegawai kita itu kalau dia ada backing dan komitmen, dia boleh lakukan. Jadi sejak 2 tahun yang lalu kita serah pengampungan ayam dan kita save 1.1 bilion ringgit. Saving itulah yang kita boleh tambah. Gaji penjawat awam, STR, Aisara, macam hebat je banyak duit. Daripada mana? Daripada menyelamatkan wang negara. Kalau tidak bagi kepada 5-6 syarikat besar kartel. Sama macam elektrik. Elektrik tu saya kena hamput setengah mati. Allah uji dengan 10 tahun ni, kena tergajang, kena hampuk, penjara, diaibkan. Itu ada juga pengajaran hikmah. Jadi kita lebih tegas, tegap. Kan dalam pilihan raya negeri, itu isu terbesar dan parah kita. Banyak kawasan-kawasan kalah. Sekarang ternyata berapa saving? 5 bilion, 6 bilion ringgit. Ya, daripada elektrik. Baik. Ini cadangan RON 95. Memang cadangan awal lain. Jadi kalau orang tak berapa setuju, saya faham lah. Cadangan awal naik harga, kemudian bagi padu. Saya kata kalau tak belajar daripada pengalaman elektrik itu tak cerdik lah. Orang tak boleh terima kenaikan harga dalam keadaan gaji tak naik tinggi, dalam keadaan harga barang makin terkesan, geopolitik dunia yang tidak menentu yang menyebabkan harga import kita meningkat. Alhamdulillah ringgit kita menguat. Ya. Kalau ringgit kita jatuh lagi parah. Jadi sebab itu bincang kita pilih RON 95 ini lebih baik kita turunkan harga. Sebab itu pun moto kempen saya lama. Naik menang hari ini, minyak turun. Yang itulah aku kena balun sekarang. Jadi alhamdulillah dah turun. Baik. Jadi kalau unjuran kita boleh saving daripada subsidi ini 8 bilion, tak dapat. Sebab kita turun harga untuk semua rakyat. Tapi kita kenakan bagi warga asing dan kenderaan asing. Estimate di kalangan di antara 2.5-3 bilion ringgit. Tak apalah, kita masih save 3 bilion ringgit. Ya. Tetapi tidak membebankan rakyat. Cuma dia kata beban, apalah negara ni menyusahkan, kena bawa IC. Allah, bawa IC pun apalah, nak nikah pun bawa IC. Pimpinan ni di semua peringkat mesti juga dengar dan respon. Saya yakin dengan beberapa tindakan, tapi saya ubah suai sedikit. Kerana akhirnya kita dapat selamatkan dari subsidi juga banyak, dan dari rampasan penyeludupan dan rasuah ini juga banyak. Jadi saudara-saudari, saya manfaatkan majlis pada pagi ini untuk mengingat saudara, kita bekerja ini dengan satu tekad. Ada saudara ada pengalaman 10, 20, 30 tahun. Ya. Jadi baki-baki tahun, berilah yang sebaik mungkin. Ya. Kerana apa yang sudah lakukan itu akan menentukan nasib negara kita dan masa depan kita. Tapi kita juga tahu yang kita sebut sebaiknya sekarang ini tidak cukup cemerlang. Jadi mesti cari kaedah jalan. Ya. Seperti mana saya sebut daripada penguasaan. Nah, bukanlah saya nak puji berlebihan, tapi kenyataan. Bukan mereka tidak lakukan dulu. Tapi kalau tanya dia kata kerana dia pun belum pasti apakah tekad politik itu ada. Apakah pimpinan akan pertahankan mereka. Kadang kamu cecah VIP itu, dia nanti kena. Dan kita lihat banyak negara begitu. Tapi bila saya jelaskan, ada bukti, jangan ada penganiayaan, jalan dan jalan tegas, keras, segera. Dan saya akan pertaruhkan segalanya untuk pertahankan mereka dalam menjalankan tugas menyelamatkan negara ini. My full, undivided support terhadap tindakan mereka.
Dan kita hargai tindakan ini. Penguasa saya tidak cukup. Sebab itu saya ambil contoh ini sebagai contoh yang agak istimewa dalam bentuk tindakan. Tapi saya nak mengajak rakan-rakan semua dengan penjawat awam seluruh negara untuk lihat ini. Kerana masih ada masalah. Masih. Hari-hari kalau anda berita, orang kena tangkap pasal rasuah. Negara apa begini? Tekan begitu kuat. Tindakan tegas. Masih maknanya ada sedikit-sedikit ni serput. Jadi jangan harap kepada SPRM atau pada badan penguasaan. Sebab itu saya bebankan tanggungjawab kepada ketua-ketua jabatan. Kalau ketua-ketua jabatan tahu dan menjadi pelindung, kita tak boleh pertahankan ketua jabatan itu. Sebab itu pertanggungjawaban itu harus ada. Kita hafal semua kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Saya tak tahu maknanya apa. Kerana bila laksanakan kita tak laksanakan. Padahal Islam itu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Itu penghayatannya, pelaksanaan kata-kata. Mudah-mudahan sudah faham perkara ini.